Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazah binti Saad, C24A2232. Dan nama saya Nur Syazah binti Abdullah, Duta Bakti C24A2232. Saya juga guru masyarakat kami daripada Fakulti Teknologi Kreatif bagi subjek Gelagat Usahawan. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan terbual ini. Assalamualaikum Puan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa untuk saya hari ini. Saya sangat hargai peluang ini untuk kenal lebih dekat dengan perjalanan Puan sebagai seorang usahawan ini. Tanpa membuang masa, boleh tak Puan ceritakan sedikit tentang diri Puan dan perniagaan Puan? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Rosina binti Hassan Basri. Saya dah pemilik kepada Magic Enterprise yang perniagaan Magic ini telah beroperasi dari tahun 2015 dengan saya bekerja di bengkel di luar rumah, dan saya menggunakan perniagaan itu dengan membuat lipas, cheese start dan juga brownies. Dekat Puan ada latar belakang kan? Saya adalah pelajar ijazah dengan juga Apakah pengalaman kerja Puan sebelum memulakan perniagaan ini? Sebelum memulakan perniagaan, saya bekerja sebagai account executive housing developer selama 3 tahun. Okey, adakah Puan mempunyai individu yang memiliki modal ataupun contoh semasa besar? Modal saya adalah arwah ayah saya sendiri. Adakah Puan melakukan perkara-perkara usahawan ini semasa muda lagi? Semasa muda, saya sejujurnya tidak minat berniaga. Jadi saya banyak menghabiskan duit, membeli kan. Lepas tu bila dah sampai satu tahap tu rasa macam kita kena cari duit sendiri kan. Sebab tu saya mula untuk berniaga ni. Okay. Bila Puan sedar Puan ingin menjadi seorang usahawan gitu? Sebelumnya lepas saya berkahwin dan mempunyai anak, masa tu saya fikir macam mana saya nak baik kerja, sambil jaga anak juga. Lepas tu nak dalam masa yang sama nak ada income sendiri. Dan masa tu baru tercetusnya idea saya macam saya kena berniaga. Adakah ibu bapa Puan seorang usahawan yang berjiwa usahawan juga? Tidak. Okey, soalan seterusnya, apakah motivasi utama Puan untuk memulakan perniagaan? Ya, saya juga bagi yang saya penting lah untuk saya bersemangat. Jadi kita nak jadi malas pun jadi terpaksa rajin kan, sebabkan orang nak anak-anak nak besar ni. Jadi saya rasa antara faktor-faktor yang paling penting dalam diri kita sendiri sebagai usahawan ni, apakah matlamat Puan pada masa mula-mula memulakan perniagaan ini? Sebelum lagi pun, mesti kita nak tahu, nak kenalkan produk kita pada orang kan. Macam mana, kadang-kadang kita risau sebab ada tu orang nak beli Greenpuff ni. Dengan siapa saya nak jual kan. Saya pula dah tak ramai kawan kat sini sebenarnya. Lepas tu, tengah fikir macam mana saya nak niaga ni. Jadi saya mulalah sedekah ke rumah kenduri, buat bagi tester pada orang. Dan sebelum tu memang soal macam agak kacau. Saya fikir nanti sebenarnya dengan pemberian yang macam tu, yang kita dalam Islam semua sedekah kan, dan setelah kita rasa macam Allah bagi lagi banyak rezeki begitu. Apakah kepercayaan atau pandangan Puan ketika itu, contohnya tentang pekerja, belakang konsultan dan sebagainya? Jadi saya rasa kalau untuk mulakan perniagaan ini tak sesuai nak waktu nak buka. Orang kita tak ada perjalanan perniagaan. Dengan media sosial sama bekerja 3 tahun tu, saya decide je untuk berhenti. Saya simpan duit tu, saya buat bengkel. Bengkel tu sebenarnya kalau dapat dilihat lah yang ni gambar.
dapat dilihat bakery tu daripada tiang-tiang dia bukannya semua kayu. Semua besi saya buat. Cuma siment tu dah memang siment dah kan. Cuma ni sebab saya kata kawasan kampung ni tak sesuainya sebab kayu bila takut ada anai lah. Tambah-tambah kawasan bendam kan. Jadi saya rasa kalau nak mulakan perniagaan tu janganlah berhutang. Sebenarnya ramai je ejen yang menawarkan untuk buat loan ni sebenarnya. Tapi kita rasa nak decide sama ada kita boleh manage tak. Kalau kita ambil loan tu, boleh ke kita nak manage, nak bayar setiap bulan-bulan tu kan. Sedangkan pendapatan tu betul-betul dulu. Adakah Puan bercita-cita untuk membina perniagaan yang menjamin gaya hidup tertentu, lifestyle business atau sebaliknya? Of course kita buat ni pada yang memang boleh teruskan sampai kalau kita meninggal lah kan. Saya pula tak ada anak perempuan yang betul dia punya persoalan ni ada lelaki je. Saya fikir juga sebenarnya saya nak simpan pada kita kat ni. Cuma saya nak sustainkan dia sampai ke akhir hayat saya macam tu. Perangan tu ada. Cuma saya tak tahu dia punya hayat tu sampai juga. Cuma saya tidaklah begitu saya mewah. Tidaklah kadang-kadang sebagai seorang yang kita boleh give to society. Adakah organisasi dalam perkembangan berubah dari semasa ke semasa? Sekarang sama teknologi yang terlalu canggih. Kita pun nampak macam-macam kan orang guna influencer, tiktokers untuk kembangkan lagi diorang punya marketing kan. Macam saya sendiri, saya tak guna semua tu. Sebab saya bukan orang yang ikut viral sangat produk ni. Saya macam mana saya buat cream puff tu 10 tahun yang lepas, macam tu lah sampai sekarang. Walaupun orang kata barang tu naik ke, harga barang tu naik, ada macam-macam lah ketangan kan. Tapi saya masih lagi dengan kontak saya yang sama. Jadi dengan itu, saya tak Apakah jenis sugar yang dibuat di bukan bila saya dah siap bengkel tu, masa tu saya lepas pantang anak yang ketiga. 2 bulan lepas pantang, saya dapat tawaran daripada pihak Mahadi untuk join dia punya program. 3 hari saya pergi kursus. Kemudian masa tu ramailah orang, dalam 200 orang datang pergi kursus tu. Lepas tu diorang selected yang mana terpilih sahaja kan. Dalam Alhamdulillah saya ni di antara yang terpilih. Dengan buat peta kerja, buat penyediaan dan perniagaan tu. Jadi saya dapat grant bernilai RM20,000 daripada pihak Mahdi untuk membeli peralatan lengkap dia lah dalam bengkel itu. Termasuklah freezer, chiller, meja untuk OT table tu, oven dan mixer yang daripada kecil-kecil mixer sampai dah ke besar mixer. Apakah jenis rangkaian yang Puan ada? Adakah Puan melakukan sesuatu yang kreatif untuk mendapatkan sumber ilmu untuk? Saya dengan cara untuk mengembangkan perniagaan saya juga, saya ada join beberapa event untuk lebih orang kenali produk-produk saya ni. Selalunya saya akan join event yang daripada pihak Mahdi, Perda dan juga bazar yang waktu hari raya lah, sebab sesuai dengan produk-produk saya kan. Jelaskan kepada Puan untuk mengawal perniagaan dan sikap Puan terhadap risiko semasa menggunakan perniagaan. Sebabkan saya ni adalah perniagaan mereka tunggal, jadi segala perbuatan keputusan tu adalah berasal dari saya sendiri lah. Tekanan tu berlaku bila saya ada masalah untuk mencari kerja, jadi agak sukar saya kena deal dengan orang kan, yang kadang-kadang kita punya stok makanan bahan mentah pun limited sebab bahan kadang-kadang tak dapat stok kan, supaya tak dapat produk itu juga. Pada saya kadang-kadang bila orang ni susahkan saya kena bila orang cakap senangnya berniaga, senangnya dapat duit macam tu kan, tapi tak tahu berapa dekat di sebalik tu dapat duit tu kita kena ada modal yang juga.
kena tu kena faktor-faktor yang luar lagi. Kita kena dari supplier, pekerja kan yang kadang-kadang datang, dia tak datang. Itu yang saya susah kadang-kadang tu, susah lah untuk saya kawal sebenarnya. Adakah puan punya perniagaan? Saya sentiasa update saya punya rancangan perniagaan. Adakah puan merasa bersedia untuk menggunakan perniagaan pada ketika itu? Masa saya mulakan perniagaan tu, sejujurnya macam 50-50. Sebab takut, yang macam saya kata tadi, takut orang tak nak beli kan, tak ada siapa nak beli kan. Sedap ke dah ni kopi ni. Lepas tu dia betul-betul lah saya nak meniaga tu. Sampai saya rasa saya paksa diri saya untuk bersungguh-sungguh lah, jangan buat benda tu halfway. Berapa lamakah hari bekerja biasa ketika puan mula-mula memulakan usaha niaga ini? Jadi saya buat on weekend. Sebab masa tu kita tu tengah mencari strategi, cari customer baru kan, macam mana nak cari supplier. So masa saya buat tu, kayaknya hari Sabtu Ahad je lah, dia banyak nak masuk TV. Masa tu tak kecil-kecil lagi anak ni. Masa tu kita buat pergi COD, gitu lah. Bagaimana matlamat dan nilai puan berubah sejak memulakan perniagaan? Okay, sejujurnya saya bila dah niaga ni, kita dan pemilik company tu kan. Jadi saya kena rasa lebih bertanggungjawab, lebih bersungguh-sungguh. Tak boleh halfway je buat kerja tu. Kena jadi seorang yang rajin dan extra rajin. Lagi saya rasa saya kena ada satu inisiatif dalam diri saya untuk jadi seorang yang sebelum saya malu, saya segan nak jumpa orang, saya takut, saya rasa macam tak yakin tau nak jumpa orang. Tapi sekarang saya kena exposekan diri itu untuk wakilkan saya punya kerjaan. Jadi macam mana saya nak kembangkan perniagaan tu, saya kena berhadapan dengan orang, tengok orang punya cakap tu, kadang-kadang tu macam takut, rasa macam tak yakin kan. Tambah-tambah kalau customer tu buat PSP kan. Itu macam nak communicate dengan orang. Jadi saya paksa diri saya tu sampai tahap yang saya rasa saya kena yalah, sekarang ni dah lebih pada selesa lah. Adakah sikap puan terhadap risiko berubah seiring dengan perkembangan perniagaan? Sikap saya sikap tu saya melatih diri untuk jadi lebih bersabar dengan kadang-kadang customer yang kita tak tahu macam mana perangai dia kan. Masalah lagi dengan supplier dan juga pekerja kan, kadang-kadang datang lambat, tak panca. Customer pun kadang-kadang last minute tak ada barang kan. Melatih diri kita tu untuk jadi seorang yang lebih sabar lah rasanya. Adakah keperluan puan kawalan berubah untuk perniagaan? Kita orang dah ramai kenal kan, kita pun kena ada pengeluaran untuk produk yang lebih banyak. Jadi supplier saya pun kena lagi ramai orang lah sebenarnya. Begitu juga dengan customer. Dan saya rasa saya perlu ubah strategi saya untuk lebih lebih orang senang dan orang tunggu. Mungkin saya kena ada influencer macam influencer lah. Macam kita kena invest kat skill. Adakah itu kerja biasa puan berubah bila perniagaan berkembang? Sebagai contoh dari segi jumlah masa yang diperlukan dan bagaimana puan membahagikan masa? Alhamdulillah sekarang ni saya berniaga 6 hari seminggu. Saya rehat 1 hari. Hari Isnin sahaja saya rehat. Dan Alhamdulillah untuk bekerja dengan masa yang baru tu, saya akan pastikan mereka tak akan rasa pun kekurangan saya tu. Walaupun sibuk kat bengkel, kadang-kadang saya buat kerja tu mungkin ada customer nak kuih pagi, saya akan prepare lebih awal. Nanti bila waktu petang saya akan
fikir untuk dan akan balancekan masa tu lah untuk anak sekali. Adakah Puan membuat andaian ketika mula-mula memulakan yang kemudian terwujudkan? Apakah pandangan baharu yang Puan peroleh? Masa mula-mula saya berniaga dulu, saya fikir senang je kot nak marketing ni kan, bagi je orang rasa. Tapi tak bagi orang rasa, kita pula nak kena keluarkan modal kita untuk beli barang buat kuih tu kan. Tu bila dah saya rasa macam okey boleh senang kot. Tapi bila saya dah mula perniagaan tu sebenarnya susah tau. Sebab yang buat cream puff ni, yang buat biskut ni bukan dia saya seorang, kan beribu orang cream puff dekat luar sana tu. Macam mana saya nak attract orang untuk beli produk saya ni kan. Kadang-kadang tu macam terfikirlah apa yang saya kena buat ni, tambahkan dalam hari-hari juga apa buat dulu yang saya terpaksa pergi cari sebelas kali ke ataupun 12 kali pergi marketing dekat luar and join event. Memang kena laburkan sikit kita untuk bayar. Apakah kesilapan utama yang Puan lakukan sepanjang perjalanan? Apakah pelajaran penting yang telah Puan pelajari? Detik paling manis dan ataupun detik paling sukar? Pengalaman saya pertama bila customer tu dia order kuih dan dia cakap dengan saya dia bukan makan kuih semua kira sebab kan, tapi dia juga dia anak dia nak pergi. Dia order yang banyak tau, 20 box yang 50 satu cream tu. Kemudian 3 hari lepas tu dia mesej saya, dia cakap ini besar lah. Saya nak ada release version. Saya kata dengan dia tak apa, saya bayar pulang kali duit tu kan. So, saya pun terbalak dengan dia. Dia pun nak marah pun tak jadi. Dia cakap, okay, tak apalah kalau macam tu kita kongsi sikit ya. Saya cakap, itulah kongsi lah saya bayar ni. Tak apa, mungkin silap dia cakap dengan dia. Kita pun okay, masa mula tu memang rasa down. 3 hari lepas tu tak nak pula buat kuih. Saya rasa macam tak nak buat dah, rasa down sangat. Sedih. Lepas tu baru macam mana nak buat ni kita come up balik, lawan semua rasa tu. Mungkin adat orang berniaga tu kan. Jadi dalam lepas tu alhamdulillah lah, okey lah, dia semangat cinta tu lain sikit lah. Adakah terdapat detik-detik kritikal dalam perkembangan perniagaan di mana perniagaan hampir gagal atau Puan berada di persimpangan penting yang memerlukan keputusan yang tepat agar perniagaan tidak gagal? Setakat ni saya tak pernah lah rasa diambang kegagalan tu. Sebenarnya saya rasa macam sampai kita boleh bertahan sampai ke satu tahap. Sebelum tu kita macam nak perkenalkan produk lagi ataupun nak menambah baruan ataupun inovasi yang baru kan. Setakat ni saya punya peralatan tu semua tu daripada Madi bagi dan tangan lepas sampai sekarang masih guna. Aduh, kelompok. Apakah yang Puan akan lakukan secara berbeza jika diberi peluang untuk bagi itu kan dalam zaman sekarang ni lebih launching kan. Orang lain pun kadang-kadang kedai tak ada pusat-pusat kita kat sini kan. Tapi dalam alam maya tu ada je kedai niaga je, kedai FKT kan. Saya pun ingin sebenarnya kalau nak kita pun kat kedai pun kalau kan sen banyak untuk bayar kos-kos macam tu, kita boleh berniaga yang untuk customer kita senang nak dapat. Macam saya sebenarnya teringin nak ada satu KB kita nak buat satu KB yang dekat dengan yang saya dah macam mana nak buat sedang untuk orang grab tu. Saya rasa macam tak tunggu nak kita order ni kan, teringin dah rasa tu. Apakah ciri-ciri peribadi utama dalam diri Puan yang paling penting dalam membantu mencapai kejayaan dalam usaha?
update saya sendiri memang sesungguh lah. Saya memang tak nak tahan sementara tu. Saya rasa saya ni ada semangat juang yang tinggi. Orang lain mungkin buat seperti tu tak rehat. Saya tak ada masa untuk rehat. Rehat saya bila dapat tengok anak-anak saya besar bermata macam tu. Walaupun saya ada bola, saya akan support dia saya sekarang saya rasa macam okey, saya dapat keilmuan, saya dapat untuk produk saya sendiri, saya dapat untuk sambil dengan anak saya kan. So saya rasa saya ni terus masih berjaya. Sesuatu tu memang ada. Dan kali sekali saya juga terbentuk dengan orang. Saya rasa itu yang jiwa saya tu macam happy lah bila saya dapat sembang orang, dapat beri orang makan kuih walaupun orang tak beli, dapat rasa kuih kan, rasa macam tengok orang, oh sedapnya, terima kasih, kita pun okey terima kasih. Apakah rancangan Puan untuk masa depan berkaitan perniagaan ini? Saya setakat ni saya tak mengimpikan apa-apa. Cumanya saya cuba untuk bertahan, saya cuba untuk jagalah produk-produk saya ni supaya orang lain mungkin sekarang ni ramai kan orang copyright kan. Saya pernah ajar kawan saya untuk timpak dan sejual tu minta resepi dia juga timpak tu lain daripada orang lain kan. Jadi saya pun sedekahkan resepi saya kepada orang. Orang cakap kadang-kadang tu air tangan tu mungkin boleh tak percaya ke mungkin buat air tangan tu. Kalau saya buat pun dia pun tak dapat buat yang seperti dia buat. Walaupun resepi yang sama. Jadi saya kata kadang-kadang kita mungkin bukan apakah strategi keluar Puan atau adakah Puan tidak mempunyai satu? Ya, saya tak ada satu pun. Apakah nasihat Puan berdasarkan pengalaman Puan sendiri kepada pelajar yang berminat untuk memulakan urus niaga ini? Okay. Untuk adik-adik yang berminat untuk ceburkan dalam bidang perniagaan ni, saya rasa pertama sekali perlu ada minat yang tinggi lah. Perlu ada kesungguhan, kena ada satu matlamat yang kita kena target untuk capai kan. Di samping tu adik-adik yang nak ceburkan dalam bidang ni pun sebenarnya kena fikir juga. Bukannya syok-syok je nak buat kan. Bukannya hanya kata ayam je. Kena fikir benda ni boleh jadi, perniagaan ni boleh jadi, mungkin kita punya kerjaya kan. Tak semestinya pergi belajar dekat universiti bidang tu kita akan cebur pembinaan dulu juga kan. Mungkin akan lebih orang cakap lebih selesa, lebih puas hati kalau kerja sendiri ni. Okey, terima kasih Puan di atas perkongsian berkenaan dengan perjalanan keusahawanan Puan. Kami doakan perniagaan yang Puan sedang usahakan ini terus berkembang, maju hingga ke generasi seterusnya. Semoga perkongsian ini juga dapat memberikan manfaat kepada kami dan juga orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Bye. Bye.